Kita sekarang menuju ke train. Nak bawa budak-budak ni naik train, guys. Let's go. Kita hari ni nak naik train bersama anak-anak Kuasa Damansara. Bermula daripada Kuasa Damansara dan kita tengok kita nak pergi mana. Yan, happy tak? Ha? First time naik train. Kakak? Okey ke? Excited ke? Ha? Excited? Ha? Abang? Okey. So bermulalah perjalanan kita. Nak ke mana? Kita tak tahu lagi. Kita tengok mana boleh pergi. So sekarang kita dekat gate A. Gate A Kuasa Damansara. Diorang excited, guys. Diorang excited nak naik train. Ni balik excited. Ni. Siapa? Ini balik excited. Ini first time ke Icha naik train? Tak sabar? Best ke? Nak pergi mana? Ha? Jalan. Ambil. Kakak pun sama. Sini pun boleh. Letak token. Jalan. Abang mana? Jalan. Platform berapa? Cepat. Okay guys, kalau korang dari Kuasa Damansara, kalau nak pergi ke arah KL ataupun TRX, korang kena naik platform 1. So daripada bawah tadi korang naik 2 kali escalator, baru sampai atas kali ni. Ni ada. So ini platform 1. So korang kena naik ke platform 1 untuk pergi TRX ataupun area ke KL lah. Okay. Left. Lagi laju tu. Okey, sekarang kita dah sampai TRX station. So now kita nak menuju ke bawah. Jom bawah. Naik atas. Jom naik atas sana. Cari escalator, kita naik atas. Jom. Okay guys, sekarang kita dah sampai dekat TRX. The Asian TRX. So ini adalah first time aku dan anak-anak aku jejak kaki kat sini, guys. So kita orang KL pun baru hari ni, guys, baru nak jejak kaki kat sini. So jom kita tengok apa yang best dalam TRX. Check it out.
dalam TRX Mall. So jom kita tengok apa yang ada dekat sini. Apa yang menarik dekat sini lah. So let's check it out. Sedap. Okay, so kat sini malam-malam dia view dia macam ni. So saya rasa kat sini view malam lagi cantik sebab lampu semua dah start buka. So sebab kita nak Deepavali kan, so dah ada decoration kat sini. So kat sini korang boleh nampak antara top-top bangunan yang korang boleh nampak dari sini. Sebab kita berada di antara yang tertinggi jugalah, kawasan tinggi. So kalau nampaklah view dia kat sini. Dia ada satu view dia ada banyak gila tempat ataupun spot untuk korang OOTD. Untuk korang bergambar. Banyak gila. Apa tu? Ya. Ini KLCC. Yang Ica pergi ini. TRX yang kotak tu. Oh, kan? Bye-bye. And I say bye. Okay. Ah.
apa tu? Apa tu? Okay. Kita kan kat Bukit Bintang. Nanti tak ada train nak balik macam ni? Ha? Tak ada. Tak payahlah. Jalan je, jalan je. Next time lah. Jatuh pula dia. Kuat sikit. Kita berada dalam train. Pergi mana? Bagi mandi air pancur. Okay. Di jalan-jalan, berjalan bagus Ini dekat jalan keluar. Nampak. Nampak. Apa lah? Silau. Macam duduk. Okay guys, kita dah nak balik. Sekarang dah pukul 11.43. So kita menuju ke kereta setelah berapa jam tadi kita? Pukul 2 lebih. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11. So lebih kurang 10 jam. Kita parking Rayyan. So kita akan menuju ke pangkal jalan. Okay, jom kita menuju ke kereta. Parking yang telah di-charge ke atas kita selama 10 jam kita kat sini. Okay, check it out. Korang, kita dah sampai dekat kereta. Jadi kita nak balik sekarang. Saya happy sangat sebab dapat naik train. Train dia panjang. Macam panjang ulas sawa. Dah saya nak naik kereta dulu. Jumpa lagi next video. Bye.